Antara benda penting yang aku memang bawa setiap kali aku pergi bawa motor, tak kisahlah pergi kerja, balik kerja ke, pergi jalan-jalan ke, adalah ni. Satu set screwdriver yang mana benda ni memang akan diperlukan bila terdesak, okey. Cantik comel dia macam ni. Ada mata-mata yang korang boleh guna, ada mata macam ni ha. Lepas tu ada yang Allen key pun ada mata bunga, ada mata kapak, dan ini adalah pemegang dia. Okey, pemegang dia ni dia boleh laras tau. So katalah kita ambil satu lah ni Okey, ini screwdriver ni mata kapak dan juga mata bunga Contoh aku nak gunakan mata bunga ni, jadi aku letak je macam ni ha. Kemudian nak masukkan tu kita kena tarik sikit. Tarik sikit, tekan. Okey. Nak panjang macam ni boleh, nak pendekkan pun boleh, tekan, kemudian tolak ke dalam. Dah jadi pendek dah. Cenonik comel je. Okey, nak panjangkan, kita boleh tarik dulu, lepas tu kita boleh adjust lah mana kita nak. Okey, dah sesuai, kita lockkan semula. Kemudian kita boleh pusing macam ni. Pusing. Mudah. Katalah kita nak buka skru pula, kita boleh pusingkan ni ke arah berlainan dan kemudian kita membuka pula. Nice kan? So benda kecil macam ni memang bagus untuk kita standby dekat kita punya kenderaan lah. Tak kisahlah kereta ke motor ke, bawa je ke mana-mana. Benda tak besar mana pun, boleh simpan dalam box ke, boleh simpan dekat bawah seat ke kalau kat kereta kan. Lepas tu kalau ada kesusahan, kalau ada kecemasan, boleh gunakan terus. Cantik, serius. Kat mana dapatkan? Mesti dah dalam link kat bawah. Tekan aja, lepas tu boleh terus check out. Mantap.